Selamat petang dan selamat datang ke secara langsung Facebook Pergigian Cameron Highland. Hai, nama saya Jamji, anak lelaki Bahking. Saya sebagai pembantu pendedahan pergigian di Klinik Pergigian Cameron Highland dan juga sebagai moderator pada petang ini. Secara langsung Facebook kita petang ni tajuknya adalah mengenali masyarakat orang asli setempat di Cameron Highland dalam penyampaian mesej pergigian. Bersama saya, Cik Sarada binti Aziz, ikon gigi pergigian Cameron Highland. Hai Cik Sarada, Encik Jamji, selamat datang. terima kasih. Sehat? Sihat sangat. Okey. Boleh tak Cik Sarada perkenalkan diri? Okey, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Sarada binti Aziz. Boleh panggil Sarah. Saya berasal dari Kuala Lumpur, Pahang, berbangsa orang asli dari suku kaum Semai. Saya sebagai ikon gigi pejabat pergian Cameron Highlands dan saya pernah bersekolah dan membesar di Cameron Highlands, Jamji. Okey, terima kasih Cik Sarada kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Boleh tak Cik Sarah kongsikan serba sedikit mengenai masyarakat orang asli di Malaysia dan juga di negeri Pahang? Okey, untuk pengetahuan Cik Jamji dan penonton di FB Live, terdapat 18 suku kaum orang asli di Malaysia. Okey, 80 suku kaum orang tadi iaitu suku kaum Semai, Semak Beri, Jahut, Mahmeri, Cik Wong, Temia, Kuala, Kanak, Semelai, Temuan, Jakon, Seletar, Kensiu, Kintak, Lanoh, Patek, Menrik dan Jahai. Okey, masyarakat orang asli di Malaysia anggaran sebanyak 215,000 orang dan hampir 47% berada di negeri Pahang. Okey, untuk pengetahuan semua, bahasa orang asli tidak punya satu bahasa yang standard untuk digunakan oleh masyarakat orang asli sendiri. Kami punya dialek tersendiri apabila berkomunikasi antara satu sama lain mengikut suku kaum masing-masing. Contohnya seperti saya dengan Cik Jamji lah. Okey, saya dari suku kaum Semai Kuala Lipis. Cik Jamji dari Semai Perak. Betul. Kami punya dialek yang berlainan lah di situ, tapi kami masih faham dialek kami. Okey. Okey, Cik Sarah, saya ada dengar tadilah Cik Sarah pernah bersekolah dan membesar di Cameron Highland. Okey, jadi boleh tak Cik Sarah ceritakan sedikit mengenai latar belakang masyarakat orang asli di Cameron Highland? Okey, ya betul Cik Jamji. Saya pernah bersekolah dan membesar di Cameron Highlands. Okey, di dalam daerah Cameron Highlands majoriti adalah masyarakat orang asli dari suku kaum Semai. Di dalam daerah Cameron Highlands terdapat 27 buah kampung orang asli dan sekolah rendah sebanyak 25 buah sekolah. Okey, daripada 25 buah sekolah tadi kan, terdapat 4 buah sekolah khas untuk pelajar orang asli. Okey, 4 sekolah yang dimasukkan tadi adalah SK Lemoy, SK Telanok, SK Manson dan SK Triso. Oh, kiranya jadi 4 sekolah lah. 4 sekolah. Okey. Okey, bagi memeriahkan lagi FB Live kita pada petang ni, saya dan Cik Sarah akan berbahasa Semai. Tapi jangan risau, kita ada sediakan subtitle lah di bawah. Okey Cik Sarah, Hai sebagai bangsa Mahir lah kan? Ya. Mau tanya Hai, boleh tak Hai kongsi dengan penonton FB Live mengenai kehidupan seharian Mahir? Okey, sebagai Mahik akan berkongsilah sedikit mengenai kehidupan Hiksun Oi. Okey, yang pertama sekali, kebanyakan Hiksun Oi, Hik berdikari dari segi kerenjak. Okey, Hik lebih gemar kerja lei lah. Okey, punca pendapatan Hiksun Oi adalah dari kerana hasil serat, bercucuk tanam, menoreh getah dan memburu. Okey, dari segi canak pula kan, Hiksun Oi lebih gemar masakan rebus dan bakar-bakar. Oh, dia rebus dengan bakar lah. Okey, bahan-bahan masakan yang Hik sediakan dari hasil tanaman dia lah. Contoh serai, okey, selak kesum, selak kunyit, selak kari, selak semomok, kerja hutan, pelet payan dan juga pelet kulim.
Okey. Waktu Cak Nak ya, masyarakat Hisenoi sama dengan masyarakat lain juga. Okey, waktu sarapan pagi Hisenoi jarang hicak Cak Nak yang berat. Aha. Lebih gemar hicak macam biskut, ubi rebus ataupun ubi goreng. Okey, untuk Cak Nak tengah hari pula akan Cak Nak berat lah. Nasi dengan lauk-lauk kampung dan sayur-sayur kampung. Okey, untuk Cak Nak gelap pula, lebih suka hicak sebelum waktu pukul 8, kan? Biasa awal lah kicap. Yang selalunya awal lah. Okey penonton, mai yang Cik Sarah ke cerita je ni, kebanyakan mai hi semua suka mecak rebus, mecak bakar. Macam Ain jugalah, Ain suka cak-cak rebus, bakar. Patutlah mai hi sehat-sehat, kuat. Betul? Okey. Okey Cik Sarah, tanya ma tabiat dan kepercayaan mai hi sengoi mengenai kesihatan lemun lah. Okey. Tabiat yang Hisenoi selalu amalkan kalau mengenai kesihatan lemun. Hik suka cak sirih dengan beleg. Beleg dia ibarat macam gula-gula lah untuk limai. Oh, macam gula-gula. Sampai main bekal lah. Kadang-kadang sekolah pun main juga. Okey, kebanyakan juga yang kedua lah. Kebanyakan my hit dia suka cak beleg dan sirih selepas waktu Cak Nak. Cak Nak dan sebelum bubet lah. Sebelum bubet mecak juga. Ya. Okey. Lepas kan dan macam orang kenduri ke ataupun berkumpul ramai-ramai, selalunya memang lagi meriah lah Cak Nak sirih dan beleg kan. Okey. Ain pun mung lah kawan saudara Ain kan. Mecak beleg juga, mecak sirih dan main nyok rukuk juga. Ain want tanya lah Cik Sarah. Mai kesan kalau kerap hicak macam beleg ada nu kesihatan lemunnya lah. Mung kesan ke? Sebenarnya kan baik sangat sebenarnya kalau terus amalkan dua tabiat dia. Ia boleh menyebabkan kanser empak. Kanser. Kanser empak. Okay, punca boleh jadi kanser empak dia sebenarnya dari salah satunya black beleg sendiri. Black beleg kan boleh mengaktifkan sel-sel kanser. Okey, kanser empak adalah kanser yang ketujuh tertinggi di dunia dan boleh menyebabkan hikdat. Bahaya jugalah Cik Sarah. Sangat bahaya Cik Janji. Dari segi pengurus lemun untuk masyarakat hidai garok. Okey, dari segi pengurus lemunnya, rasa masyarakat hidai jaranglah berus sebelum hikbet. Sebelum bubet. Sebelum hikbet. Okey, dan keduanya kebanyakan Hisenoi mana jenis berus lemun yang hik guna. Sebenarnya berus lemun kena tukarlah bila berus dah berkembang kan. Hik nak tukar sebenarnya. Hik kena pilihlah berus yang lembut dan bersesuaian. Kena pilih lah lemunnya juga. Kena pilih betul lah. Okey, dari segi kepercayaan juga bagi harok Cik Sarah. Kepercayaan. Okey, kepercayaan Hisenoi untuk lemun lah kan. Okey, dari segi kepercayaan limai anggap bila macak sirih dengan beleg dia boleh kuatkan lemun. Boleh kuat. Punya saudara mara pun sama juga, macam jugalah. Okey, yang keduanya bila lemun bergut, akan cup lemun dan limai sengah mong sesuatu yang berlaku. Limai mecup lah. Mecup. Okey, dari segi perubatan pula, Hisenoi sangat susah bila hipukut, cik jumpa doktor terus. Tok, limai akan cik jumpa Dr. Womo untuk berjampi. Mai berjampi nok lah. Jampi canuk. Okey, betul-betul sembuh, pek sihat, barulah mai serah diri mau hospital jumpa doktor. Okey. Okey, betul lah Cik Sarah, ada hayap ni. Mai semua memang macam ni. Dah teruk, dah sampai sakit-sakit baru nak cik. Betul Cik MG. Okey, kepada penonton FB Live, best tak saya dengan Sarah berbahasa semai? Kalau best, bolehlah komen di bawah. Okey, baik. Tadi Cik Sarah ada sebutkan 4 sekolah khas untuk orang asli di Cameron Highland. Okey, boleh tak Cik Sarah ceritakan sedikit inisiatif pergigian Cameron Highland kepada murid-murid
orang asli di Cameron Highland. Okey, betul Cik Jamji. Di daerah Cameron terdapat 4 buah sekolah khas untuk orang asli yang saya sebut tadilah. Aha. SK Lemoy, Aha. SK Telanok, SK Manson dan SK Trisu. Aha. Okey, berikut adalah jarak di antara sekolah dan klinik pergigian. Okey, SK Lemoy ke klinik pergigian adalah 26 kilometer. Okey. SK Telanok ke klinik pergigian adalah 53 kilometer. SK Manson ke klinik pergigian sebanyak 30 kilometer. Dan SK Trisu ke klinik pergigian adalah 25 kilometer. Aha. Okey, pergigian Cameron Highlands akan mengadakan rawatan dan pemeriksaan gigi pada setiap tahun kepada semua murid sekolah orang asli yang terlibat lah. Aha. Okey, selain itu juga staf pergigian Cameron mengadakan ceramah dan pameran pergigian kepada murid-murid sekolah. Oh, kiranya adalah juga aktiviti yang diadakan oleh pergigian Cameron Highland. Oh, okey. Oh, jauh juga ya Cik Sarah, murid-murid nak ke klinik. Kiranya tadi sekolah yang paling jauh tu sekolah Telanok lah. Betul Cik Janji sebab perkampungan Telanok memang jauh dari bandar lah. Jadi kalau nak pergi buat program ke Telanok tu memang kita menggunakan pacuan 4 roda. Tak boleh guna kenderaan biasa sebab jalan sangat teruk lah untuk ke dalam. Okey Cik Sarah, saya dengar tadi kan Cik Sarah cerita pasal sekolah-sekolah rendah kan di Cameron Highland. Kalau bagaimana pula dengan inisiatif pergigian Cameron Highland di kawasan perkampungan orang asli kan? Okey, bagi perkampungan orang asli pula pejabat pergigian telah menubuhkan satu pasukan bergerak orang asli iaitu pada tahun 2001. Okey, antara aktiviti yang dijalankan semasa lawatan tersebut seperti pemeriksaan pergigian dan sapuan Florida kepada kanak-kanak berumur bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun. Ya. Pada tahun 2024 ya, pasukan bergerak orang asli hampir berjaya memasuki 25 buah kampung orang asli di Cameron Highland. Oh, maksudnya lah selalulah pejabat pergigian datang melawat. Ya, Okey. Baik Cik Sarah. Sebenarnya pergigian Cameron Highland telah mengadakan satu program lah. Program Bayi Berus Lemun yang melibatkan ikon gigi. Boleh Cik Sarah ceritakan sedikit mengenai program Bayi Berus Lemun? Okey, ya betul Cik Jamji. Pejabat pergigian telah mengadakan satu program Bayi Berus Lemun yang bermaksud Jom Berus Gigi. Okey, perkataan Bayi Berus Lemun ni adalah dari perkataan bahasa Semai. Okey, jom tu bay. Okey, berus, beruslah. Okey, gigi lemun. Okey, jom berus lemun. Bayi Berus Lemun. Okey, peresmian Bayi Berus Lemun telah diadakan di SK Lemoy pada bulan Jun 2024 tahun lepas. Okey, pada tahun ni program Bayi Berus Lemun telah diadakan di SK Telanok pada bulan Februari 2025. Okey, dan seterusnya program tersebut akan diadakan di SK Manson anggaran dalam bulan Jun ataupun Julai lah. Okey, pejabat pergigian juga menyediakan sudut infografik bagi setiap sekolah untuk murid-murid. Sudut infografik terdapat gambar dan teks ringkas yang boleh menarik minat murid-murid untuk membaca. Okey, projek komuniti ini adalah bertujuan ya untuk menyemai sikap memberus gigi secara harian kepada murid-murid sekolah rendah orang asli. Okey, yang keduanya meningkatkan kesedaran betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesihatan gigi. Okey, seterusnya memberi pendedahan awal ya tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesihatan gigi juga. Okey. Projek ini adalah hasil kerjasama pihak berkepentingan seperti Jabatan Kemajuan Orang Asli, Pejabat Pendidikan Daerah, Majlis Agama Islam Pahang dan juga syarikat swasta. Satu lain lah. Okey, baiklah. Kepada penonton di FB Live, apa yang kita dapat pada petang ini adalah yang pertama, kita dapat tahu bagaimana kehidupan seharian masyarakat orang asli di daerah Cameron Highland. Yang kedua, kita dapat tahu amalan dan kepercayaan masyarakat orang asli. Yang ketiga, apa inisiatif pejabat pergigian Cameron Highland kepada murid-murid sekolah dan di perkampungan orang asli. Okay, sebelum kita menamatkan FB Live kita pada petang ini,
kita akan menjawab beberapa soalan dari penonton di FB Live. Soalan yang Okey, baiklah untuk soalan pertama, macam mana orang asli nak dapatkan rawatan gigi? Cik Sarah boleh tolong jawab? Okey, bagus ya soalan ni. Baik, untuk mendapatkan rawatan pergigian boleh melalui aplikasi MySejahtera. Mulai tahun ini, semua fasiliti pergigian menggunakan temu janji melalui aplikasi MySejahtera. Di sana boleh tekan pilihan temu janji dan terus scroll ke bawah dan pilih pemeriksaan gigi atau dental check-up. Okey, di situ tuan-puan boleh pilih fasiliti yang diingini dan terus menempah waktu temu janji yang tuan-puan mahulah. Okey. Okey, terima kasih Cik Sarah. Untuk soalan kedua, adakah gigi yang lubang perlu dicabut? Okey, sebenarnya ya, gigi yang berlubang tidak semestinya harus dicabut. Doktor gigi akan memeriksa keadaan lubang gigi yang tersebut. Jika masih boleh ditampal, doktor akan tampal lah. Tapi jika tidak boleh tampal biasa, doktor akan beri pilihan rawatan akar gigi ataupun cabut. Mengikut keadaan yang mana lebih sesuai. Okey, Cik Sarah. Terima kasih untuk soalan-soalan yang diberikan oleh penonton FB Live itu tadi. Sebelum kita melaburkan tiras FB kita pada petang ni, apakah pesanan Cik Sarah yang perlu disampaikan kepada masyarakat orang asli di luar sana? Okey, pesanan saya kepada masyarakat orang asli luar sana, marilah kita sama-sama menjaga kesihatan gigi supaya ia dapat membantu mengekalkan gigi yang sihat sepanjang hayat. Okey, yang keduanya perlu berus gigi 2 kali sehari pada setiap pagi dan malam, terutama selepas makan dan pastikan menggunakan ubat gigi berfluorida. Okey, yang ketiganya buat pemeriksaan gigi secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, selaras dengan slogan Kementerian Kesihatan Malaysia, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Okey, yang paling penting sekali, berhenti makan sirih dan pinang sebab ia boleh menyebabkan kanser mulut. Okey, harapan saya semoga penonton di FB Live hari ini mendapat manfaat ilmu mengenali masyarakat orang asli dalam mesej pergigian. Okey, baik Cik Sarah. Terima kasih atas pesanan dan nasihat yang diberikan kepada masyarakat orang asli di luar sana. Terima kasih juga kepada Cik Sarah kerana sudi. Cik Janji ada satu soalan. Okey, saya lupa nak tanya. Sebelum tu, penonton-penonton, Share QR. okey. Sebelum tu, penonton-penonton FB Live boleh scan QR atau pautan link yang disediakan di ruang komen. Okey. Jangan lupa Adakah gigi yang lubang perlu dicabut? Beri sejahtera untuk jawab. okey. Adakah gigi yang lubang perlu dicabut? Okey. Soalan yang terbaru Janji ada. Tinggal ya, maaf. Okey, sekejap.
Adakah semua orang asli pandai menggunakan aplikasi MySejahtera? Okey. Boleh Cik Janji jawabkan ke bagi pihak saya? Boleh. Untuk bantuan cara booking di MySejahtera, kita boleh guna apps MySejahtera lah. Kita log in, lepas tu kita buat temu janji kat situ. Dekat situ ada masa dan juga jam lah. Kalau macam tak boleh nak ni, kita boleh pergi ke kaunter untuk dapatkan bantuan di meja kaunter lah. Untuk bantuan cara booking di MySejahtera. Okey, jangan lupa. Kita boleh ikut promote page kita, Cik Janji? Boleh. Okey. Jangan lupa follow dan like page Pergigian Cameron Highland untuk mendapatkan info-info yang terkini. Untuk penonton di FB Live, jangan lupa scan QR untuk dapatkan sijil kehadiran. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi di FB akan datang. Abor semua. Abang. Selamat Dui. Okey.